Ini bukan sikit ni Bal, banyak ni. Betul aku cakap tadi. Balik lapar pergi berlapar ni. Balik ikut sini. Balik sini senak masih. Okey lah, kita orang pergi mencari anak unta. Anak unta. Ini hari makan unta. Ini lagi dekat ni. Ni bang. Perjalanan ni memerlukan kesabaran Pergi lapar, balik pun lapar juga. Itulah hakikat yang tinggal di negara orang beginilah. Jauh, betul tak Abang? Dekat Abah ni semua berbukit-bukit. Naik turun. Faham tak? Kita atas bukit lah ni. Kita dekat bukit. Sejuk tak Amirul? Sejuk. Tak bawa sweater lah. Silap kan? Apa kata-kata untuk budak dekat Alkas Dengerian? Rasa dah panas. Ini sejuk tu. Berapa darjah Celsius sekarang Aku tak tahu. Tapi lebih kurang 20 lebih lah. Belah lah. Serius belah. Aku rasa 21 guys. Mana ada dekat Saudi je ni. 21 lah. Dekat side naik bukit. Betul lah. Tapi makin mencanak bukit ni. Makin tinggi dah Bal. Ada jalan lagi dekat Tak boleh tu Bal. Bagi chance Bal. Semput ni. Meriah juga Abah ni. Dari atas bukit ni lawa je kan. Tapi bila kat bawah sedikit tak macam yang kita nampak kat atas ni. Betul? Tu best. Nampak dia celah tu. Tak dia bang. Nampak tu. Gambar tu. Ni tempat sewa kereta tu kan. Oh, dia belah sana. Ini bukan sikit ni Bal, banyak ni. Betul aku cakap tadi. Balik lapar pergi berlapar ni. Balik ikut sini. Balik sini senak masih. Ikut sini. Ini jualan. Jalan bas tu. Balik. Makin tinggi. Terasa ke kat betih. Dia tak panjat scaffold hari ni boleh ya. Masih lagi tu. Masih ambil hati tu. Bahagian belakang kaki. Turun bukit. Ni tahan brake pula. Lepas hiking, sekarang ni downhill pula. Akhirnya nampak dah. Itulah jalan kita. Jalan je lah. Sampainya belum lagi. Depan tu kiri. Dekat jalan besar tu kiri nanti. Ni macam hotel kan? Rumah apa weh? Nak buat mural? Nak buat mural ke apa? Cari job? Ni rumah owner. Ni buat sewa hotel. Semua kali sama kat sini. Tak ni macam rumah. Macam nak bagi sewa orang. Kalau dekat Malaysia, pagar-pagar begini viral guys. Nampak? Pagar-pagar begini viral. Sini tapi diorang ekstrim sikit pakai besi. Nampak tu untuk kawasan construction dia letak LED strip macam ni. Nampak macam kedai siam sikit tepi jalan. Itu lah. Tapi bagus lah idea macam ni. At least nampak lah. Tak dah tempat ni gelap. Nampak lapar tu. Iqbal dengan Balong. Sampai dah kami dekat destinasi Hasyim Basha. Hanya nak makan unta sahaja. Tutup lah. Unta. Pasal harga murah 60. Ya 60. 120. Ni 60. 3. This one 60 real 3. This one 3. Sorry? Hasi ya, Hasi. Kau nak air apa? Cik macam faham. Mineral water moyang. One Mirinda. Ya, one Mirinda. Untuk 3 talam 6 orang makan. 3 talam. 174 3 talam lah kan. Nanti hilang ada 3 talam nanti. Tak kepar. Begitu je. Ingatkan tadi dia tangkup benda tu.
Kopi dapat dah. Tadi dah kenyang, lepak kopi dulu. Pukul berapa lah ni Beh? 10 lah. Lepak Gen Z lah hujung minggu ni Beh kan. Asal barai betul tu Beh? Parah itu biasa lah tu. Di ujung-ujung nanti dia berjaga. Dia pun pergi jauh lah. Dah kena kan. Step cafe Cafe. Cafe lah be.